Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Hari ini kita belajar rukun Islam. Hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Rukun yang pertama ialah syahadah. Mari kita sebut asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, itu asas keimanan kita. Ya, bagus sekali. Bagus. Terusnya, solat. Saya solat bersama keluarga. Bagus. Solat ada 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Rukun Islam yang ketiga ialah puasa di bulan Ramadan. Saya berpuasa untuk bersabar. Bagus sekali. Rukun Islam yang keempat ialah zakat. Betul. Kita berkongsi dengan orang yang memerlukan. Rukun Islam yang kelima ialah haji. Ia dilakukan di Makkah. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi.